Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan kongsikan cara untuk kita create folder Google Classroom dan cara untuk kita menjemput rakan-rakan kita ke dalam folder yang kita sudah ciptakan tersebut. Okey, pada permulaan, kita akan pergi ke halaman page pertama Google Chrome. Pada bahagian atas, anda boleh cari button di bahagian atas sebelah kanan dan klik button tersebut. Selepas itu, sila scroll ke bawah sehingga anda jumpa button yang tertulis Classroom. Klik button Classroom tersebut. Selepas itu, anda akan dibawa ke halaman utama Google Classroom. Untuk create kelas yang terbaru, anda boleh pergi ke bahagian atas halaman sebelah kanan dan cari button tambah. Anda boleh proceed untuk menekan button create class. Selepas itu akan ada pop-up yang akan muncul. Jadi proceed untuk menekan right di kotak yang disediakan dan terus klik button continue. Untuk create kelas yang baharu, anda boleh tulis tajuk mengikut pilihan anda. Sebagai contoh, saya akan tulis title tersebut iaitu Matematik tingkatan 3. Selepas itu, boleh proceed untuk tekan button create. Google Chrome akan proceed untuk mencipta folder kelas terbaru berdasarkan tajuk yang anda telah tulis. Sekarang, anda berada di halaman folder Matematik tingkatan 3. Untuk menjemput orang lain mengikuti folder yang anda sudah cipta, boleh teruskan untuk tekan button People di atas halaman tersebut. Di sini anda boleh menambah rakan atau cikgu anda di bahagian Teachers dan Student. Jika anda mahu menambah rakan anda, boleh tekan button plus di bahagian Student. Manakala jika anda mahu menjemput cikgu anda, sila tekan button plus di bahagian Teachers. Sekarang kita akan menambah rakan baharu, jadi saya akan tekan button tambah di bahagian sebelah Students. Anda boleh proceed untuk mengisi email rakan anda dan tekan invite button atau anda boleh copy invite link yang diberikan dan share kepada rakan anda untuk mereka masuk. Ada satu lagi cara yang anda boleh buat untuk menjemput rakan anda iaitu dengan berkongsi kod kelas kepada rakan anda. Untuk memberi kod kelas, pergi ke halaman stream semula dan tekan kod kelas yang disediakan di bawah. Selepas itu, anda boleh tekan kod kelas tersebut dan copy invite link dan anda boleh teruskan share kepada rakan anda untuk mereka join folder kelas yang anda sudah cipta. Sekian daripada saya. Terima kasih.